orang. Kedai buka. Kayaknya tak ada orang pun. Weh, Mat. Mana? Oh. Ha, Jo. Mana beberapa hari dah macam tu lah. Melepek gitu. Apa jadi gini? Oh, Jo. Kau dah 2-3 hari kan. Ui, sangat weh. Tak kena weh. Kau sangat beria nak gitulah. Barang benda yang awak ambil ni. Tak tahulah, Jo. Makin lama makin teruk dah aku tengok kalau teres, meleleh hari tu. Lah, dia nak membabit ke godong-godong pula. Lah, macam-macam man. Oh, kau tak pernah lagi merosok ke godong-godong ni. Kalau tak percaya, moh kita try test. Mana tu apa? Dekat kedai nasi berani Ganja ni ada disediakan nasi berani ayam berempah, nasi berani kari kambing, nasi berani ayam bawang, nasi berani daging hitam pun ada. Semua padu-padu. Dekat kedai nasi berani Ganja ni juga ada dijual jus jambu dengan pengalaman 14 tahun. Oh paling bapak sedang. Kedai ni juga ada ambil tempahan untuk program majlis berbuka puasa, rumah terbuka dan lain-lain. Lokasi kedai ni betul-betul sebelah Masjid Bandar Teriang Bera. Pada Ramadan ni, kedai ni akan dibuka dari 3 petang hingga 7 malam. Untuk maklumat lanjut, boleh kontak detail. Betul tak, Mat? Biasanya awak memperdoa ke koma je. Tapi kali ni kau agak percaya ni. Cakap awak ni. Betul lah, Jo. Boleh menyebabkan kematian. Oh, dah khabar dah. Awak memang tak percaya. Tu orang khabar. Dalam 10 dia bercakap, 1 boleh percaya. Yang 1 tu yang ni lah. Yang ni. Follow, like, komen dan share untuk video seterusnya.